Kita dah selesai melihat kejadian. Oh, saya nak ni lah. Ni sedap ni. Kebab. Saya kebab dik. Daging nak. Nak. Daging dua. Shawarma. Ayam. Ayam dek. Ayam ada. Satu ayam, daging dua. Kita bersama total 3. Berapa ringgit? Kita berada di kedai kebab ya, shawarma restoran Best Arabic di Arabic punya. Yang ni Malay punya. Ni Malay punya. Malay punya, bukan Arabic punya. Jadi kita berada di Auto Show Malaysia tahun 2025. Boleh datang banyak kedai-kedai food truck. Abang ikut event-event ni lah. Event-event macam baru ni yang bulan puasa jual dekat MTech apa? MyTech. Ikut. Oh ya, saya beli tu. Jadi dia memang kita selalu jumpa, cuma tak rekod tu, Sarah tak ada. MyTech apa? Tech. Bukan. Yang malam. Dua daging, satu ayam. RM36. Mana nak scan? Ada. Sorry, 46. 46 ada. Ke tak cukup? Barang tu. Oh, depan ni, Bik. Oh. 46. RM9 tu okey lah. Dia ada 46 je, dia tak lepas tu. Tak lepas. Tak lepas dia. Hidup ini keras, ya. Ini adalah 50 untuk Sarah lagi. Kiri pula. Tak lepas bang, sikit. Sekejap eh. Tak lepas. Dia ada 46.99 sen, dia tak lepas. Sekejap eh, tengah buat daging yang satu je. Okey. Tak ada satu lagi chop kita belum dapat di Hall 2 Mari Pavilion. Saya pun. Kat atas. Ada dah dia kata tak ini. Ya. Kita cari. Di tu kita akan cari balik Mari Pavilion. Hall. Apa nak beli air je? Ya. Americano boleh? Boleh. Ais. Kosong. Ais Americano. 11 ringgit 50 sen lah. 12.50 sen. 11.